ya. Apa mau dibuat, Bang? Oh, okey. Kamu harus pindah ini ke sini tapi menggunakan satu jari aja. Ayo dipikirkan secara logika. Kalau kamu dapat buat, saya kasih kamu ini. Kalau berhasil gua ambil ya. Berhasil kamu ambil. Iya, coba. Gua pegang ya. Iya. Dipikirkan secara logika ya. Dipikirkan secara logika ya. Satu jari aja. Satu jari aja ya. Satu jari aja ya. Enggak boleh nih. Enggak boleh. Dipikirkan secara logika. Gimana itu? Satu jari aja. Satu jari aja. Enggak boleh. Enggak boleh gini. Enggak boleh gini. Udah jadi. Enggak boleh gini. Harus digunakan satu jari aja. Iya, Dipikirkan. Satu jari aja. Enggak boleh ini. Udah jatuh. Gimana? Dipikirkan. Satu jari aja. Coba dipikirkan secara logika. Nggak bisa ditolak, Bang. Harus jadi itu nanti. Ya. Iya, harus dipikirkan secara logika. Enggak boleh ini. Kamu tenang aja. Oke. Kan itu jatuh itu. Udah jatuh itu. Enggak boleh nih. Satu jari aja kan, Bang? Gua guna satu jari aja. Enggak boleh nih. Dipikirkan secara logika. Ya, Bang. Iya, Bang. dipikirkan. Satu jari aja. Enggak boleh digunakan satu jari. Enggak boleh. Dipikirkan secara logika. Bang, udah jadi, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Dipikirkan secara logika. Ayo coba. Ini diberiin balik. Wah, menyerah. Udah menyerah. Kok buat, Bang? Menyerah. Dipikirkan secara logika. Iya, coba. Enggak boleh diambil menggunakan satu jari kan? Iya. Jadi menggunakan dua jari lah. Dipikirkan secara logika. Ayo coba. Lihat boleh dimakan. Ya udah, Bang. Ini aku Duit punya. gua, Bang. Tak Udah boleh jadi, ni. kau curang kau, Bang. Tak boleh ni. Harus dipikirkan secara logika. Gimana? Harus disusun begini, tapi harus menggunakan idea logika aja. Ya, enggak boleh menggunakan tangan ya. Nggak Harus bisa. menggunakan benda lain. Enggak boleh. Langsung 3 juta ini kamu yang punya. Nggak Iya. Harus nanti dia begini ini. Sekarang saya susun di bawah ya. Sekarang kamu susun tapi enggak bisa menggunakan tangan ya. Dipikirkan. Ayo dipikirkan. Ini kalau bisa dapat duitnya ya. Ayo. Iya. Jangan disentuh lah. Kalau begitu guna jari aja. Harus dipikirkan. Guna jari. Enggak boleh lah. Guna jari. Enggak boleh lah ini. Tangan kan. Ini kan tangan kan. Jangan Okey. malas-malas fikir lah. Begini aja. Enggak boleh itu siku lah. Ini tangan kan? Betul tak? Ini tangan lah. Ayo. Gimana ni? Abang Ayo. bisa, abang bisa? Ya bisa. Harus jadi nanti. Iya. Kalau menyerah langsung saya aja. Enggak bisa menggunakan tangannya. Guna tangan dia aja. Udah bisa. Ini jatuh ini. Itu. Ah. Enggak boleh guna tangan dia lah. Bisa lah bantu enggak? Ya terserah lah. Iya. Ayo. Jatuh ini. Udah jatuh itu. Enggak boleh. Guna daun aja. Iya, terserah lah. Daun aja. Susun Ya. lagi. Cubalah. Susun lagi. Harus ada 5 tingkat ya. Jatuh itu. Udah jatuh lah itu. Jangan disentuh lah. Jangan dikacau lah, Bang. Jangan diganggu. Harus dipikirkan secara logika. Iya. Jangan diganggu lah, Bang. Cubalah. Terserahlah. Ayo, dipikirkan. Kalau nggak bisa guna baju aja. Gua guna baju aja. Bisa lagi, Bang. Nggak guna pakai tangan kan? Nggak pakai tangan kan? Pakai baju kan? Bisa kan? Terserah. Bisa, Bang. Bisa, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Pikirkan secara logika lah. Aduh. Bisa. Terima Ya, kasih, Bang. Nggak begitu, Bang. Mas, nggak begitu, Mas. Bisa, Nggak. Bang. Guys, jangan duduk dalam bilik je. Keluarlah. Keluarkan tangan daripada dalam seluar tu. Keluar. Best dekat luar ni. Seronok. Boleh sentuh lantai. Cari pasangan juga. Keluarlah. Yang tak ada pasangan tu, jom mari saya ajar tutorial macam mana nak mengorat. Ada follow saya tak? Tak ada. Kalau ada follow, saya nak bagi ampau. Kalau so inilah
Tadi tiba-tiba malu pula. tak apalah, saya VO je lah video ni. So ya, siapa-siapa jemput datang 1 sampai 3 Ogos ni di Dewan Raja Muda Musa Shah Alam. So siapa yang nak kahwin boleh datang check out barang-barang kahwin kat sini. So back to tutorial saya balik. Okay. Dekat dalam ni tidak ada 23 item. So tidak ada semua. Okay. Tidak ada eyeshadow, masker. Dah berapa lama hidup? Berapa lama hidup pula. Korang kalau nak ada pasangan ni, korang nak tegur awek, korang tegur je. Jangan malu-malu. Saya tunjuk cara. Kalau festival kahwin dekat Shah Alam, dia panggil apa? Kahwin fest? Kahwin fest? Salah. Dia panggil Shah Ayang. Shah Alam, Shah Ayang. So, itulah tutorial untuk hari ni. Susah kan? Tak makan ni man. Air gosong je. Ni bukan air kosong ah. Air asal pula. Kau tak percaya? Kau cuba ambil gambar aku. Kau try ambil gambar aku. Ambil gambar kau Kau tengok air apa ni? Kau tunggu jap. Kau tengok ni, aku pakai AI edit Genie ni. Kau main gila kau kan. Kau tunggu, lepak jap. Sekejap. Sikit lagi. Kau tengok ni. Ui man. Dia mindset je. Macam ni rupanya kau nampak raya. Kau tolong ambil gambar outfit aku. Tapi outfit kau macam ni nak ambil gambar? Serius lah. je. Aduh. Sejuk. Siapa cakap aku nak edit outfit? Gila kan? Background terus Itu lah cara dia nak melancong secara percuma. Ni kau balik ni apa man? Mana kereta baru kau? Kereta baru aku. Mana? Kau tak nampak? Tak. Tak nampak, tanda dia 2 Jumaat lah. Nampak man tapi kurang jelas. Kalau kau kurang jelas, cuba ambil gambar aku guna phone Realme 15 5G ni. 2, 3 man. Apa? Kereta aku dia mahal. Orang yang B40 dia tak nampak kereta aku. Aku nampak tapi kurang jelas. Ha. Macam ni kau? Dalam IG semua memang edit pakai ni Memanglah, kita bukan work hard, kita work smart. Padang ni futsal jom. Jom lah sekarang. Padang jauh man. Ni Padang lah. Apa yang Padang man? Ni parking lot man. Kau tak nampak lah? Tak. Mana dia memang tak nampak Kau tak lah. nampak lah? Tak nampak. Tanda dia 2 Jumaat lah. Try. Try. 1, 2, 3. Apa benda? Benda yang Kau kau nak? tengok kiri-kiri kanan aku semua ada player. Uish, makan Aku balik kau. dulu. Okay, gerak lu. Alright. Man. Kau asal duduk bawah? Kau tak nampak ke? Kau dah ambil gambar kereta aku Tak, tadi kan? nampak. Sebelum gerak lu jap. Mati enjin tu. Mati. Hutang aku bila nak bayar man? Dompet lah, dompet. Buat sini dompet kau. Bagi sini dompet kau. Okay. Kan tebal tu. Okay lah Man, aku gerak dulu lah. Man. Bang. Ni apa bang? Ni kalau nak beli, boleh lah. Tak nak beli, saya letak dia dulu. Assalamualaikum bang. Salam. Saya daripada college ni bang, kat belakang tu. College apa? College Man bang, Man. College Mind. Tu lah. Yang Kau ambil kursus apa kat sana? saya ambil ni bang. Saya ambil degree ni. Quiet Sophistication bang. Quiet Sophistication. A minor lah dia punya tu. A minor level. Tapi saya dah ada lah ni. Abang nak, saya bagi abang 2 abang. 20 abang, ni last lah. Saya tak ada gaji lagi lah. Itulah bang. Kita buat infak atas nama infak abang. 90% daripada kita punya hasil jualan ni bang. Kita infak atas ni abang. Masuk dalam masjid lah, masjid Darul Poket bang. Darul Poket? Bukan. Dia Darul ni. Apa entah? Darul Tunika bang. Darul Tunika. Darul Tunika. Sen. Kau ni macam tak betul je dik. Tu abang kan. Dia macam hidup keras abang kan. Ya, okey lah dik. Abang gerak dulu lah. Mana bang? Sekejap bang. Belum habis minit lagi bang. Bukan tak nak beli. Tapi memang rasa tak nak beli lagi lah. Tak ada abang. Abang tolong saya bang. Saya dah 3, 4, 5, 6 hari tak makan ni bang. 6, 7 hari memang tak makan ni. Kalau kau tak makan, aku boleh belanja. Kalau nak belanja tak apa abang. Saya dah kenyang abang. RM10 bang. RM5 abang. Last lah. RM5 2 bang. Tak apa abang. Okay abang 3 abang. RM5. Tolong abang. Mana abang? Okay bang. Terima kasih bang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Semoga masuk college lah. Semoga ngam ah. Ngam. InsyaAllah. Semoga perfume lah bang. Ngam. Perfume perfume. Amin. InsyaAllah. Amin. Balance. Balance. Tak. Dia buat atas nama infak ni bang. Terima kasih Infak. bang. Semoga murah sikit bang. Infak Infak betul.